Jadi bang, saya nak tanya dekat abang. Okey. Antara training yang menggunakan high rep dengan low rep, mana yang lagi baik lah untuk kita nak fokus ke hypertrophy? Of course low rep lah. Low rep? Low rep lah. Tetapi isolation dengan compound ni dua exercise berbeza. Baik. Okey. Dua-dua ni boleh dibuat sebagai hypertrophy, tapi kena angkat weight yang betul dengan target repetition yang betul. Kebanyakan orang dia buat high rep terlampau banyak sangat, tapi weight tu bukan weight yang bersesuaian. Baik. Bila dia buat heavy weight, low rep, tapi weight tu pun kurang sesuai. So jadi untuk hypertrophy yang efektif, pastikan target repetition tu dengan weight bebanan yang diangkat tu selari. So baru you dapat hypertrophy yang efektif. Okay, sama ada isolation ataupun compound movement. So of course lah, kita sedia maklum kan, untuk hypertrophy repetition adalah 8-12 ataupun 8-15. So kita main range kat situ. Isolation maximum 20. That is the best untuk hypertrophy punya repetition. Jarang-jarang lah saya dapat dengar orang bersetuju yang low rep ni untuk hypertrophy. Jadi abang kata tadi low rep untuk hypertrophy, bagi abang low rep ni antara tadi lah. Yeah. Lebih kurang berapa tadi? 8-12. 8-12. Dan kalau isolation 8 ke 20. 8 ke 20. Ya, tapi weight targeted weight yang betul. Maksudnya weight tu dia kena fail dekat around 8 ke 12 ataupun 8 ke 20 bergantung pada weight yang betul. Baru you dapat hypertrophy yang super efektif. Okay? Ramai orang dia menggunakan weight yang salah, tak sesuai, tak kena dengan rep range yang betul untuk hypertrophy. Betul. Guys, nak tahu lagi next video Coach Sam akan share lagi tips dengan korang. Stay tune guys, next video.